Weh, kau perasan tak? Duit makin kecek weh. Barang semua naik. Hidup rasa makin ketat gila. Bayanglah, gaji kau simpan bertahun-tahun. Last-last inflasi makan, nilai makin jatuh je. Serius weh, barang makin mahal. Kuasa beli kita makin jatuh. Simpanan pun tak cukup. Tapi emas lain macam tau. Dari dulu sampailah sekarang. Lagi lama simpan, makin mahal. Emas kalis inflasi weh. Average naik 10% setahun. Tak ada siapa boleh manipulasi. Memang padu. Emas senang gila tukar jadi cash bila perlu, lepas tu boleh tinggal kat family. Selamat weh. Kau simpan sikit-sikit je tiap bulan, lama-lama jadi bukit. Boleh guna time bersara nanti. Weh, jangan biar inflasi sapu masa depan kau. Jom mula simpan emas Public Gold. Aku guide.